Hari ni kita tengok macam-macam gerakan dan sentimen cuba menyalahkan DAP. Tapi aku tak faham juga kan. Sebab sebelum ni aku tengok beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin UMNO. Contohnya oleh Zahid Hamidi. Dia kata DAP tidak usik agenda Melayu yang diperjuangkan oleh UMNO. Dan seterusnya ada juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Ashraf Wajdi. Dia kata bajet 1.9 bilion bukti DAP bukan ancaman pada Islam. Dan Datuk Seri Zahid pernah sebut, dia kata DAP tak pernah bantah pelaksanaan program Islam. Itu realiti sepanjang pentadbiran kerajaan perpaduan. Habis yang hari ni tiba-tiba semua salah DAP ancaman. Ini kejadahnya. Kan? Sebenarnya yang kita kena pandai bezakan di sini, di antara menjadi ancaman kepada Melayu ataupun menjadi ancaman kepada parti Melayu. Disamalah seperti orang duk kata ancaman kepada Islam tu. Kena fikir betul-betul. Betul ke ancaman kepada Islam ataupun ancaman kepada parti Islam? Parti Melayu, parti Islam semua berdaftar di bawah ROS. Duk bawah ROS sama seperti DAP, gerakan MCA dan sebagainya. Dan sejarah telah pun membuktikan di bawah pemerintahan parti Islam. Ada ke negara, ada ke negeri itu jauh lebih maju? Tak ada pun. Kan? Tak ada pun. Sembang je lebih. Samalah di bawah pemerintahan parti Melayu. Bagaimana dan apa yang terjadi dengan kita hari ini. Sebagai contoh, satu institusi yang sepatutnya menjaga kepentingan orang Melayu, nak bawa orang pergi haji ni, akhirnya berlaku banyak penyelewengan, salah laku, rasuah di dalam institusi tersebut. Sebab itulah aku sebut, kan, kita nak bawa politik yang harmoni. Nak ada progres, kan? Tak nak terikat dan tersekat dengan permainan politik sempit. Sebagai contoh, tak ada rasionalnya. Nak sebut, kan, Melayu ada tanah Melayu, Cina ada Cina, India ada India. Tak perlu nak sebut sampai begitu sekiranya kamu banyak pembuktian yang boleh dibuktikan sebagai seorang pemimpin Melayu yang buat kerja. Kan, aku rasa takkan ada cukup masa sekiranya banyak prestasi baik yang telah pun ditunjukkan. Sebab itulah Bang Mat dalam satu posting, beliau telah pun menyebut, sejak negara ini merdeka, rakyat daripada pelbagai kaum hidup bersama dengan suasana yang harmoni. Kita saling menghormati dan bersama-sama membina negara ini. Tetapi kebelakangan ini, Bang Mat lihat hari ini sudah mula timbul fahaman far right ataupun ekstrim kanan yang memainkan sentimen perkauman demi meraih undi. Ada yang berkata orang Cina ada negeri Cina, orang India ada negeri India, orang Melayu hanya ada Malaysia. Bang Mat nak tanya, apa sebenarnya maksud ucapan seperti ini? Ini jelas ucapan ekstrim kanan yang merosakkan perpaduan. Sejak 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia, sesiapa yang menjadi warga negara Malaysia memegang kad pengenalan biru tanpa mengira kaum adalah rakyat Malaysia. Kita semua bernaung di bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Di bawah perlembagaan ini, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta hak orang asli terus dipelihara. Pada aku guys, inilah perbezaan politikus yang nak bawa rakyat bersama-sama, bersatu padu untuk memajukan negara dan tanah air. Tidak hanya terikat dengan kaum-kaum tertentu yang mana kononnya mereka lah jaguh kepada kaum itu. Sedangkan daripada pembuktian sejarah selama ini kita nampak bagaimana hasil bumi Malaysia yang kaya ini dijarah oleh setengah pihak sahaja untuk kekenyangan mereka sahaja dan akhirnya hak rakyat itu dinafikan.